Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke saluran Bantuan MY, saluran yang menyampaikan info bantuan dan kebajikan rakyat secara jelas, tepat dan terkini. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong saluran ini. Kepada yang baru menjumpai Bantuan MY, pastikan anda subscribe dan aktifkan notifikasi supaya tidak terlepas sebarang maklumat penting berkaitan bantuan kerajaan. Untuk video kali ini, kita akan fokus kepada perkembangan terkini berkaitan sumbangan asas rahmah bulanan, khususnya melibatkan penerima dalam dan luar kategori e-kasih miskin serta miskin tegar. Ramai yang perasan ada isi rumah yang sebelum ini menerima bayaran bulanan RM200, namun pada tahun 2026 bayaran tersebut berkurang kepada RM100. Perkara ini berlaku kerana semakan semula kelayakan telah dibuat dan sebahagian penerima didapati tidak lagi memenuhi kriteria sebagai miskin atau miskin tegar berdasarkan data semasa. Perlu difahami dengan jelas, walaupun nama masih tersenarai dalam pangkalan data e-kasih, ia tidak menjamin penerimaan sumbangan asas rahmah dalam kategori miskin atau miskin tegar. Kelayakan sebenar ditentukan melalui semakan silang pendapatan, isi rumah dan status sosioekonomi terkini. Namun begitu, ada juga berita yang sedikit melegakan. Untuk penerima sedia ada sumbangan asas rahmah bulanan pada Januari 2026, khususnya yang kini berada di luar kategori miskin dan miskin tegar, masih ada peluang untuk dinaikkan semula ke kategori tersebut. Ini kerana pihak berkaitan akan menjalankan semakan berkala dan keputusan muktamad akan diketahui semasa pembayaran STR Fasa 1. Melalui semakan ini, bukan sahaja berlaku pengurangan penerima e-kasih, malah akan ada penambahan penerima baharu yang benar-benar layak. Berdasarkan maklumat rasmi, semakan kelayakan sumbangan asas rahmah akan dibuat beberapa kali sepanjang tahun 2026 bagi memastikan hanya golongan yang benar-benar layak menerima bantuan ini. Maksudnya di sini, penerima yang sebelum ini terlepas pandang atau yang pendapatannya kini berada di bawah paras garis kemiskinan berpeluang untuk dimasukkan semula ke dalam kategori e-kasih miskin atau miskin tegar. Sekiranya anda didapati layak, kemas kini dan pengesahan status boleh dibuat melalui portal STR apabila dimaklumkan kelak. Proses ini bukan dilakukan sekarang tetapi akan dibuka mengikut jadual yang ditetapkan oleh pihak berwajib. Jika kelulusan diperoleh, bayaran dalam kategori baharu tidak akan diterima serta-merta pada bulan sama. Sebaliknya, pembayaran akan bermula pada bulan berikutnya selepas kelulusan disahkan. Sebagai contoh, sekiranya pembayaran STR Fasa 1 dibuat pada Januari 2026, maka penerima yang baru diluluskan ke kategori miskin atau miskin tegar akan mula menerima kadar baharu sekitar Februari atau awal Mac 2026. Inilah realiti sebenar di sebalik pengurangan dan penambahan penerima sumbangan asas rahmah. Mereka yang tidak lagi layak akan dikeluarkan, manakala yang benar-benar memerlukan akan diberi peluang. Walaupun jumlah penambahan penerima mungkin tidak besar, tetap akan ada ribuan penerima baharu yang dinaikkan ke kategori lebih tinggi berdasarkan semakan berkala ini. Semoga penjelasan ini dapat memberi kefahaman yang jelas kepada semua penerima dan bakal penerima. Teruskan bersama Bantuan MY untuk maklumat bantuan yang sahih dan terkini.